lalu, dia akan sakit kepala lagi. Ya, Encik. Trauma orang hilang ingatan ni macam-macam. Ni pula dia dah tahu yang dia bukan Aslin. Sedangkan dia dan Uzam dah... Itu. Lagi tambah rasa menyesal dia. Salah kita juga ya. Saya tak siasat betul-betul lepas aksiden tu. Tak, Cik. Bukan salah Cik. Dan muka dia orang saling tak tumpah. Dompet pula kosong. Tapi ada my card dia. Telefon pun tak ada. Mestilah yakin itu Aslin. Tapi, boleh ke kita percaya lelaki yang datang semalam tu, yang mengaku suami dia? Tadi Irina cakap dia dapat mesej bagi tahu yang dia bukan isteri siapa-siapa. Allahu Akbar. Patutlah dia trauma semula. Dia mesti rasa keliru, kecewa, rasa berdosa sangat. Tu yang sampai dia pengsan tu.